Banyak tuan-tuan dalam Quran, dalam hadis menceritakan tentang orang-orang dulu yang nama disebut dalam Quran sama ada secara direct ataupun secara indirect. Dan ada nama yang disebut itu sebagai satu kemuliaan dan ada nama yang disebut sebagai satu celah kepada dia. Kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 207, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Sadaqallahul azim. Allah kata ada di kalangan manusia ini orang man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dalam kalangan ramai-ramai manusia ni ada orang yang sanggup sacrifice diri dia, sanggup korban diri dia semata-mata nak cari keredaan Allah. Nyawa dia korban tak apa, RM2 dia korban tak apa, masa dia korban tak apa, buah fikiran dia korbankan tak apa, dia korban apa saja pun tak apa. Pasal apa? Pasal dia nak keredaan Allah. Allah sebut dalam ayat ni ada manusia macam tu, sebut tentang pengorbanan dia sanggup kalau untuk Islam. Wallahu raufun bil ibad. Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang amat rauf, yang amat menyantuni hamba-hamba dia. Ayat 207 surah Al-Baqarah itu tidak sebut nama siapa, tetapi ulama tafsir kata ayat itu merujuk kepada Ali bin Abi Talib. Pada hari Nabi SAW nak hijrah daripada Makkah ke Madinah, Ali volunteer untuk ganti di tempat tidur Nabi. Maka Ali dipuji oleh Allah dalam ayat ini. Wa minan nas, di kalangan manusia ada man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, yang sanggup korban diri. Dia tahu, dia kata dia nak ganti Nabi, duduk di situ, risiko dia mati. Sebab rumah Nabi pada hari itu sudah surrounded, sudah dikepung, sudah dikelilingi oleh orang yang niat daripada satu aja, nak bunuh Nabi. Makna siapa yang volunteer, yang suka rela nak pergi ganti tempat Nabi, bermakna dia bersedia untuk mati. Ali sanggup. Allah turun ayat puji dia. Ada di kalangan manusia man yashri nafsahu, yang sanggup korban diri dia ibtigha'a mardatillah, kerana satu aja, dia nak Allah redha dia. Ayat ini Allah nak sebut pujian dia kepada Ali bin Abi Talib. Tidak sebut nama, tetapi orang yang hidup pada zaman itu tahu ayat itu merujuk siapa.